25 Ramadan. Ini ialah malam ganjil yang diharapkan juga, boleh juga. Dalam setengah-setengah ulama mengatakan ini adalah malam Al-Qadar. Apa amalan-amalan yang kita boleh buat dalam malam-malam Al-Qadar ni? Sebenarnya banyak amalan yang kita boleh buat. Antara amalan yang kita boleh buat adalah solat lah. Solat tarawih, solat qiyamul lail. Itu semua termasuk dalam definisi qiyamul lail. Yang terbaiknya, kalau Nabi SAW memanglah Nabi akan qiyam. Nabi qiyam ni berdiri lama sampai kaki Nabi itu bengkak. Sebab apa? Sebab terlalu lama berdirinya. Kalau kita sekarang ni kita tak larat nak berdiri lama, kita boleh banyakkan bilangan rakaat supaya kita dapat juga berdiri lama, tapi kita boleh duduk-duduk jugalah. Tapi sunnah Nabi dia tak banyak rakaat. Nabi berdiri je lama-lama, baca panjang-panjang. Sunnah dia baca panjang-panjang. Saya pernah ada pengalaman sikit pergi ke setengah-setengah tempat yang dia baca panjang sungguh. Dalam satu rakaat tu panjang betul dia baca. Tapi sekarang ni dah jaranglah jumpa. Tapi boleh, ataupun kalau kita ni berkesempatan, boleh untuk kita buat berdiri lama-lama. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang kita boleh buat adalah kita membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, dan Nabi SAW dia akan baca Al-Quran tu bersama dengan malaikat yang turunkan Al-Quran tu dalam bulan Ramadan. Dan esoknya bila siang tu Nabi SAW akan jadi sangat pemurah. Maksudnya apa? Kesan daripada membaca Al-Quran, kesan daripada membaca Al-Quran bersama dengan orang soleh, kesan daripada bertemu dengan orang yang soleh, bukan orang lah, malaikat Jibril AS ni, menyebabkan Nabi membuat-buat semangat Nabi untuk bersedekah. Jadi bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, hayatilah maksud kandungan Al-Quran. Betulkan bacaan kita. Kalau kita ada kesempatan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang betul bacaan dia ni, betulkan bacaan kita. Ataupun kefahaman kita daripada Al-Quran tu, jumpa dengan orang yang mahir dalam tafsir Al-Quran ni, jumpa dengan dia, pelajari maksud Al-Quran. Itu juga boleh dibuat dalam malam-malam Ramadan. Yang ketiga yang kita boleh buat juga adalah kita boleh bersedekah. Zaman sekarang ni mudahlah, sebab sedekah ni tak kira siang malam, sebab boleh online. Kalau zaman Nabi SAW, kalau nak sedekah kena sampaikan ke orang tu kan. Kalau orang tu ada dalam masjid, selamat lah dia. Kalau orang tu tak ada dalam masjid, tak rugi lah dia kan. Boleh je kita ni nak bersedekah di siang hari. Nabi SAW pun dia menjadi sangat pemurah di siang hari. Tapi kalau kata kita nak bersedekah di malam hari, kita boleh buat, kita boleh bahagikan di 10 akhir Ramadan ni, kita bahagikan. Setiap malam kita, contohnya kita nak sedekah RM1. Kita ada duit RM10 je, cukuplah RM1 satu malam, 10 malam dapat RM10. Kita ada duit RM20 je, satu malam RM2. Kita ada duit 100 je, satu malam RM10. Macam tu lah, bahagi-bahagikan supaya setiap malam kita boleh bersedekah. Mudah-mudahan kita akan dapat pahala Lailatul Qadar. Yang ketiga, antara amalan yang kita boleh buat dalam 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ni adalah kita bermuhasabah diri. Ini sebenarnya jarang orang buat. Bermuhasabah diri, bermunajat. Sebenarnya dalam bulan Syaban, Nabi SAW banyak berpuasa. Ketika sahabat tanya, kenapa Nabi berpuasa dalam bulan Syaban? Nabi SAW kata apa? Syaban ni adalah bulan yang ramai orang lalai. Sedangkan bulan tu adalah bulan diangkat amalan. Maksudnya apa diangkat amalan? Maksudnya buku catatan amal kita dalam bulan Ramadan nanti akan jadi buku catatan yang kosong. Jadi kita nak dalam bulan Ramadan ni kita bermuhasabah diri, berfikir tentang apa dosa-dosa yang kita buat selama ni, insaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ni, buku catatan amalan kita ni bersih daripada salah, bersih daripada dosa. Dan kelebihan orang yang beriktikaf di 10 akhir Ramadan ni, kuranglah sikit dia nak buat maksiat, sebab susah nak buat maksiat di dalam masjid. Melainkan zaman sekarang ni ada telefon di hujung jari ni menyebabkan boleh juga maksiat tu masuk ke dalam masjid. Tapi susahlah sikit nak buat maksiat di dalam masjid. Apa pun jangan sia-siakan 10 malam akhir, terutamanya malam-malam yang ganjil.